Kisah benar bad parenting. Kisah ini adalah salah satu kisah yang menginspirasikan sebuah game bernama Bad Parenting. Gabriel Fernandez adalah seorang budak lelaki yang berusia 8 tahun daripada Palmdale, California. Dia digambarkan oleh guru-gurunya bahawa dia adalah seseorang yang manis, baik hati dan suka belajar. Malah dia menjadi mangsa penderitaan oleh ibu kandungnya sendiri, iaitu Pearl Fernandez, dan teman lelaki ibunya, Isauro Aguirre. Gabriel telah diseksa secara sistematik selama beberapa bulan. Antara penderitaan yang dilaporkan termasuk dibelasah dengan tangan, tali pinggang dan juga pemukul baseball, dikurung di dalam kabinet kecil, diikat dan disumbat mulutnya, dipaksa makan pasir kucing dan makanan yang basi, ditembak dengan pistol BB iaitu senjata mainan yang menyakitkan, dibakar dengan rokok, dipakaikan pakaian wanita ke sekolah, dipercayai sebagai hukuman, sering dihina dan dipanggil sebagai homoseksual, lalu dihukum ke atas tingkah lakunya yang dianggap sebagai kewanitaan. Guru Gabriel yang perasan akan kesan lebam dan kesan luka telah beberapa kali membuat aduan kepada Jabatan Kebajikan Kanak-kanak, namun tiada tindakan tegas yang diambil. Pada 22 Mei 2013, Gabriel ditemui tidak sedarkan diri di dalam rumahnya setelah dipukul berkali-kali dengan teruk. Dia mengalami retak tengkorak, tulang rusuk yang patah, gigi tanggal dan terdapat peluru BB di dalam paru-parunya. Dia disahkan mati otak dan meninggal dunia 2 hari kemudian. Isauro Aguirre didapati bersalah ke atas pembunuhan tahap pertama dengan unsur penyiksaan dan dijatuhkan hukuman mati. Pearl Fernandez mengaku bersalah ke atas pembunuhan tahap pertama dan dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa parol. 4 pegawai kebajikan turut didakwa di atas pengabaian tugas dan pemalsuan dokumen. Namun pertuduhan tersebut akhirnya digugurkan oleh Mahkamah Rayuan walaupun mendapat kecaman orang awam. Kes ini telah menyebabkan terbitnya dokumentari Netflix yang bertajuk The Trials of Gabriel Fernandez yang membongkarkan kecuaian sistem kebajikan dan juga mencetuskan perdebatan awam tentang keperluan pembaharuan sistem perlindungan kanak-kanak dan kebertanggungjawatan pegawai sosial, dan akhirnya kecaman hebat daripada masyarakat kerana banyak tanda amaran yang diabaikan walaupun sudah ada aduan. Kisah Gabriel ini menjadi simbol penderaan kanak-kanak yang berlaku secara terang-terangan tetapi tidak diendahkan oleh sistem. Ia membuktikan betapa pentingnya masyarakat dan pihak berkuasa bertindak pantas dalam kes-kes penderaan. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam dan juga cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga follow saya di Shimo Sashimi. Okay? Assalamualaikum.